warga Cina datang ke negara kita melalui pelancong tu. Ini perkara yang perlu kita fikirkan demi keselamatan negara. Tidakkah seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan? Ketegangan rasial antara etnis Melayu dan Cina kembali mencuat di Malaysia, dipicu oleh isu kurangnya upaya asimilasi dari sebagian warga Cina Malaysia. Sejumlah anggota parlemen dan masyarakat menyuarakan keprihatinan terhadap sikap sebagian komunitas Cina yang dinilai enggan mempelajari bahasa Melayu dan enggan berbaur dalam kehidupan sosial budaya nasional. Fenomena ini memperdalam jurang antar etnis dan menimbulkan kecanggungan sosial yang kian terasa di ruang publik. Di tengah memanasnya isu tersebut, banyak pihak di Malaysia mulai membandingkan dengan kondisi di Indonesia, di mana etnis Tionghoa dianggap lebih berhasil berintegrasi. Penggunaan bahasa Indonesia yang fasih, keterlibatan aktif dalam budaya lokal, serta partisipasi di berbagai sektor publik menjadikan Cina Indonesia sebagai contoh integrasi etnis yang relatif harmonis. Keberhasilan ini bahkan memicu rasa iri di kalangan tertentu di Malaysia, yang melihat Indonesia sebagai gambaran masyarakat multikultural yang lebih kohesif. Kaum Cina dan India, dengar ni sampai habis tau. Korang nak perniagaan korang berkembang, korang nak buat untung besar, atau korang nak jadi terkenal, maka nasihat aku, korang belajar bahasa Melayu gila-gila. Bukan bahasa Melayu formal macam yang korang belajar dekat sekolah tu, tapi bahasa Melayu harian. Contohnya, kalau kau duduk dekat Kedah, kau belajar pelat Kedah. Kalau kau duduk kat Kelantan, kau belajar pelat orang Kelantan bercakap. Dan kalau kat Selangor, style orang Selangor. Korang buang ego korang sebab belajar bahasa Melayu ni bukan sebab korang iktiraf ketuanan Melayu. Apatah lagi mengiktiraf bahasa Melayu ni bahasa ilmu, tapi untuk korang buat duit. Korang sendiri pun dah tengok betapa ramainya TikToker Cina dan India yang bahasa Melayunya sangat teruk, tapi sangat famous dalam komuniti Melayu dan jadi kaya dalam tempoh sekejap. Korang kena ambil kesempatan di atas kelemahan orang Melayu ni. Melayu memang suka dipuji, suka orang bukan Melayu cakap Melayu, dan Melayu suka bukan Melayu buat konten tentang Melayu. Contohnya makan makanan Melayu, pakai songkok, masuk masjid dan sebagainya. Ramai TikToker Cina dan India yang famous sekarang ni tengah bengang tau sebab aku bocorkan kat sini. Demi Allah, kalau korang tak percaya, cuba korang buat satu je video Cina cakap Kelantan, InsyaAllah paling sikit 10,000 viewers kau dapat. Dan lepas tu kau akan berterima kasih pada aku. Warga Cina datang ke negara kita melalui pelancongan. Pertama sekali, mereka diberikan peluang untuk memiliki rumah yang kedua di negara kita ini. Dikatakan bahawa lebih kurang 12,000 yang telah bermohon daripada warga Cina untuk membeli rumah kedua di negara kita ini. Yang keduanya, pakej melalui mereka datang ke negara kita ini tanpa visa. Jadi dua pakej ini. Pakej pertama, masuk negara kita tanpa visa. Pakej yang kedua, mereka boleh membeli rumah kedua di negara kita ini sebagai rumah mereka. Ini perkara yang perlu kita fikirkan demi keselamatan negara kita. Seolah-olah merendah-rendahkan pelancong daripada negara China. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Sebab masih itulah saya rasa ada guna sebab itulah saya rasa masih tanah pelancong daripada negara China tak heran pun dia tetap tak boleh masuk ke kedai-kedai, mereka masih lagi boleh melawat. Dan sebab itulah saya minta supaya Yang Berhormat Menteri ini kita tukar. Betul lah. Dia cakap Indonesia dengan dengar dulu point order, dengar dulu. Point order. Duduk. 36-12. Kamu pun duduk. Masih tanah baru buat satu kegiatan meliukan dewan. Saya minta kerajaan Ahli-ahli Yang Berhormat. Yang Berhormat Kampa apa lagi? Point order. Kejap lagi. Bagi Masjid Tanah selesaikan dulu. Kejap lagi boleh. Point order. Duduk dulu, dengar. Di bawah kita 36-9. Saya Dengar. Bawah garis pandang KPKT memang dimenangkan bahasa Tamil. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya bagi Yang Berhormat Masti Tanah untuk gulung dulu. Nanti saya bagi Yang Berhormat Kampa untuk raise point of order. Tidakkah seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan? Menteri Pendidikan Fadilah Shidiq berkata, perkara berkenaan diteliti KPM secara mendalam
besamping siasatan yang dijalankan oleh pihak polis. Beliau menegaskan Kementerian Pendidikan tidak berkompromi dalam soal perkauman yang berlaku di sekolah dan melibatkan guru mahupun pelajar atau mana-mana pegawai. Berhubung kes ini, siasatan sudah berlangsung dan tidakkan akan dilakukan berdasarkan kepada hasil siasatan. Sebelum ini, tular klip audio seorang guru didakwa mengaku memberitahu seorang pelajar sekolah menengah untuk pulang ke China kerana tidak memahami bahasa Melayu. Kenapa jadi macam ni? Ya, kamu desak orang lain bantu. Tapi kamu tidak patuh kepada arahan tersebut. Yang membuat arahan itu bukan orang, tapi satu institusi yang berdaulat, itu kerajaan, Kementerian Pendidikan. Dan dia bukan buat arahan ini secara sembrono, telah difikirkan begitu dalam. Kenyataan Profesor Dr. Teo Kok Siang ini memang memutarbalikkan fakta dan melaga-lagakan hubungan. Kenapakah kenyataan yang resis dan berputarbelik ini tidak disiasat oleh PDRM? Ya, kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mahu diakui oleh orang Cina. Kenyataan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siang dalam akaun TikTok yang bernama The Merdeka Times yang mengkritik sekolah vernacular. Dalam TikTok ini, beliau mendakwa orang Cina yang belajar di sekolah Cina, saya quote dari sini ya, tidak pandang tinggi. Mereka pandang menghina kepada orang Melayu. Mereka mendapati bangsa Melayu adalah bangsa yang tak berkebolehan, tak pandai, tak pijak seperti mereka, malas dan sebagainya. Buat apa mereka nak belajar bahasa Melayu dan berintegrasi ke dalam masyarakat Melayu? Tan Sri yang dipertua, saya dan ramai adik-adik berhormat di Dewan ini belajar di sekolah Cina. Kami tidak pernah diajar untuk memandang rendah orang Melayu. Kenyataan Profesor Dr. Teo Kok Siang ini memang memutarbalikkan fakta dan melaga-lagakan hubungan di antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina. Ini adalah hasutan. Kenapakah kenyataan yang resis dan berputarbelik ini tidak disiasat oleh PDRM? Saya juga menyeru Kementerian Pendidikan Tinggi memberi amaran kepada pensyarah-pensyarah yang resis dalam institut pengajian tinggi di negara kita. Apa resis kalau benda itu betul? Ini kenyataan. Ini kerajaan boleh semak dalam sembang di grup WhatsApp orang Cina. Ya, kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mahu diakui oleh orang Cina. Tidak ada putar balik fakta, bukan nak menghasut. Ini hakikat yang sebenarnya. Jadi kita harus tahu perkara yang sebenarnya untuk kita memahami masalah sekarang dan untuk kita cuba selesaikan masalah sekarang. Jadi ialah sudah tentu mereka tidak mengaku dan mereka akan tanya bukti. Buktinya adalah dalam sembang-sembang Cina, sesama Cina dalam WhatsApp. Kerajaan boleh akses bila-bila saja. SKMM boleh akses untuk mengetahui, dan saya ada bukti tentang satu grup itu, dan saya pernah buat laporan kepada SKMM pada tahun lepas waktu Hari Raya Puasa, dan SKMM siasat SKMM hantar maklum balas kepada saya. Mereka telah refer kes itu kepada polis. Mereka masukkan saya dalam grup itu tanpa persetujuan saya lah. Dan bila mereka masuk saya dalam grup mereka itu, mereka ada tujuan lah untuk macam menyerang saya. Jadi mereka serang saya habis-habisan lah. So maksudnya perkara ini perkara biasa dalam grup itu, eksklusif Cina. Sesama Cina itu mereka sembang macam-macam lah. Mereka memberi sebab mengapa bahasa Melayu itu tak penting. Tan Sri Kok sendiri pernah berkata kan, dalam satu seminar di Parlimen pada tahun lepas bahawa bahasa
Melayu tidak ada nilai ekonomi jika dibandingkan dengan bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Betul, tetapi bahasa Melayu ada nilai kenegaraan. Itu penting. Itu harus dipahami oleh semua rakyat Indonesia.